Kisah benar bagaimana kematian seorang remaja muda, tak silap saya dalam tingkatan 4, 16 tahun sebab penyakit kanser. Ayah dia call saya tuan-tuan, menceritakan bagaimana saat detik-detik kematian arwah yang begitu muda, tapi bahasa mudahnya, sangkaan baiknya, Allah bagi kesudahan yang sangat indah. Kata ayahnya masa dia call sambil nangis-nangis bercerita, ayah dia sebut bahawa hari anaknya nak mati ni tuan-tuan, setelah dah melalui beberapa tahun proses penyembuhan, rupanya hari yang dia nak meninggal tu adalah antara hari yang dia paling sihat. Subhanallah. Dan ada sedikit fasa proses yang perlu dibuat lagi lah. Ada beberapa perkara yang menakjubkan berlaku, kata ayah dia. Doktor datang jumpa kata bahawa biasanya kalau ubat bius yang dah dos 1-2 ni kita dah biasanya dah boleh tidur untuk proses terusnya. Tapi katanya dia tak tidur. Maksudnya tak ada kesan ubat tu. Ubat tu dah sampai 4 dos ke lebih kurang lah, 3-4 dos dah melebihi lah. Dan doktor dah tak berani nak sampai 5 dos, takut overdose pula jadi beban ataupun jadi mungkin boleh pecah jantung dan sebab itu dengannya. Rupanya tuan-tuan dan sahabat-sahabat, hari yang dikatakan dia nak sihat itulah sebenarnya hari itu dia dipanggil oleh Allah. Perasan tak? Orang sakit lama ni biasanya dia saat-saat dia nak pergi, dia mula selera makan, dia mula rasa sihat. Sebenarnya itu adalah ruang-ruang terakhir dia ke dunia ni. Itulah berlaku pada anak kita ni, adik kita ni. Hari tu dia sampai boleh duduk tuan-tuan, katanya boleh duduk, boleh berborak, boleh berbincang. Masa tu banyak dia bercakap dengan keluarga dia, buat kali terakhir lah kita katakan. Dan masa tu juga ayah dan ibu dia sentiasa ingatkan, banyak mengucap angah, banyak mengucap, banyak sebut nama Allah. Memang ayah dia kata daripada pagi sampailah malam tu Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Entah berapa ribu kali dah dia sebut nama Allah. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan dengar cerita dia memang luar biasa. Allah Ta'ala zahirkan bagaimana saat sakaratul maut datang untuk anak muda ni, yang mungkin berkat dia sabar bertahun-tahun dengan sakit dia yang orang lain mungkin tak diuji. Ayah dia kata banyak dah dia cakap, dia minta maaf dengan mak ayah dia beritahu dia nak mati dah. Dia minta maaf kepada, dia kata pesan pada kawan-kawan angah kat sekolah, nak minta maaf kalau ada salah. Maksudnya dia memang ready dah, seolah dah ready nak mati dah, dah ready nak menghadap Allah dah. Mungkin tak sama dengan kita. So ayah dia kata daripada pagi banyak bercakap semua, sampailah petang dia semakin lemah. Akhirnya sampailah lebih kurang malam lah, yang saya ingat lah. Tadi kalau silap saya pun minta maaf. Ayah dia cerita macam ni, masa anak dia nak meninggal dunia, seperti mana yang dijanjikan Rasulullah SAW, hadis-hadis yang menyebut bagaimana sakarat ni sakit, malaikat maut datang, iblis syaitan akan goda, semua tu berlaku tuan-tuan. Ayah dia kata bila dia nak meninggal tu dia dah tak cakap macam tadi dah lemah dah sangat dah sampai masa dah. Dan ayah dia kata nyawa dia mula ditarik, sejuk, kakinya mula sejuk, kata ayah dia. Kaki dah sejuk, kita pegang sejuk dah kaki dia sangat. Naik atas dia tahulah ni anak dia nak pergi dah. Dia kata ustaz, bila nyawa dia naik, kami sentiasa sebut Allah, dia sebut Allah. Tak lekang mulut dia nama Allah. Sampailah ayah dia kata sampai kat dada dia tu, berombak-ombak dah dadanya. Dah semakin ke atas dah, kita kan akan keluar roh ikut kepala kita kan. Subhanallah. Ayah dia cerita bila naik sampai atas ni tuan-tuan, tiba-tiba dah kita kata akhir-akhir dah ni, anak dia tak nampak ayah dia. Allah, ni kita takut sebab semua ada. Anak dia kata, papa mana? Dia tanya ayah dia. Ayah dia kata, ustaz, saya 2 jengkal depan dia, depan muka dia aja. Dia tak nampak saya. Dia tanya, papa mana papa? Saya tak nampak papa. Ayah dia kata, papa ada sini ngah. Dia pun masih tak nampak ayah dia pegang tangan dia nak bagi tahu ada, walaupun dia tak nampak. Kenapa tuan-tuan? Mungkin kita kata ni dah fasa nazar, fasa transisi dah. Nak masuk alam berbeza, Allah dah syahadah, dah buka depan mata. Benda yang mungkin kita orang dunia tak nampak, tapi Allah janji. Dia kata, papa mana? Dalam dia menyebut Allah. Kat sini ayah dia cerita, anak dia ketakutan tiba-tiba. Kemungkinan kita, kalau ikut ilmunya, masa ni lah, iblis syaitan akan datang macam-macam rupa. Mungkin rupa tak elok, rupa elok, untuk goda kita di saat akhir supaya kita tak sebut nama Allah, lupa Allah. Tiba-tiba anak dia menzahirkan ketakutan. Dia kata, papa, apa ni papa? Depan angah apa ni papa? Besarnya papa, hitamnya kaki dia papa. Ayah dia sebut pada saya tuan-tuan, saya meremang bulu roma dengar. Ayah dia nangis. Mak dengan ayah dia ni sebut Allah. Kita pun tahu lah setan datang dah. Ni kita takut tuan, kalau Allah Ta'ala tak tolong kita kan. Saat akhir ni penentu kita syurga neraka ni. Dia macam seolah nampak rupa yang tak elok, dia sedang berlawan dengan nama Allah. Kemudian seolah-olah bertukar pula cara dia macam bercakap pula dengan orang yang kita pun tak nampak. Kan kita mungkin boleh anggap, mungkin syaitan ni berupa pula, mungkin jadi orang yang elok pula, nak goda dengan cara lain pula. Dia macam bercakap pula dengan orang yang dia tak nampak ni. Mak dia pula sebut, Angah, jangan bercakap Angah, sebut nama Allah, sebut Allah. Takut lalai, nak mati dah ni. Kemudian dia sebut kembali Allah. Ayah dia kata, ustaz, anak saya sebut Allah. Sehingga akhir nyawa dia. Last kali dia sebut Allah, dia kerat. Kata ayah dia, kerat. Senyap anak dia, Allah. Akhir hidupnya tuan-tuan, nama Allah. Budak 16 tahun, kanser bertahun-tahun. Boleh sebut nama Allah setelah berlawan di saat nazaknya dengan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala janjikan. Sebut nama Allah.